Berita baik untuk penyokong pasukan kebangsaan Malaysia, Bergson Da Silva, Giancarlo Gelaifoco dan Nacho Mendes adalah pemain naturalisasi Malaysia terbaru. Perkembangan terbaru bola sepak tanah air menyaksikan pasukan kebangsaan Malaysia terus memperkukuhkan skuad Harimau Malaya melalui proses naturalisasi pemain import yang telah lama beraksi dalam Liga Malaysia. Langkah ini dilihat sebagai strategi jangka panjang bagi memastikan pasukan negara mampu bersaing secara lebih kompetitif di pentas Asia, khususnya dalam kempen kelayakan kejohanan utama yang bakal berlangsung dalam tempoh terdekat. Antara nama yang menjadi tumpuan utama ialah Bergson Da Silva, penyerang prolifik kelahiran Brazil yang sudah tidak asing lagi dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Sejak menyertai saingan Liga Malaysia, beliau mempamerkan ketajaman luar biasa di hadapan gawang dan muncul sebagai antara penjaring terbanyak Liga dalam beberapa musim kebelakangan ini. Konsistensi serta naluri golnya menjadikan beliau aset penting sekiranya sah menyarung jersi kebangsaan. Bergson mencipta nama bersama kelab gergasi Selatan Tanah Air, Johor Darul Ta'zim yang mendominasi Liga Super Malaysia sejak sedekat lalu. Bersama pasukan itu, beliau bukan sahaja membantu meraih pelbagai trofi domestik, malah turut beraksi cemerlang di pentas Asia. Keupayaan fizikal yang kuat, pergerakan pintar dan penyudah klinikal menjadikan beliau calon ideal untuk memperkukuh jentera serangan negara. Selain Bergson, seorang lagi pemain yang dalam proses naturalisasi ialah Giancarlo Gelaifoco, bek tengah berpengalaman kelahiran Australia. Kehadirannya dijangka mampu menambah kestabilan di barisan pertahanan Malaysia yang sebelum ini sering dikritik kerana kurang konsisten apabila berdepan pasukan yang memiliki serangan pantas dan agresif. Gelaifoco kini beraksi bersama Kuala Lumpur City FC dan telah menunjukkan prestasi memberangsangkan dalam saingan domestik. Dengan ketinggian serta kekuatan fizikal yang dimilikinya, beliau berupaya mengawal situasi bola tinggi selain bijak membaca pergerakan lawan. Pengalaman bermain di luar negara sebelum ini turut memberi nilai tambah kepada kualiti permainannya. Seorang lagi nama yang disebut-sebut ialah Nacho Mendes, pemain tengah kelahiran Sepanyol yang turut beraksi dalam liga tempatan. Walaupun proses naturalisasinya mungkin mengambil sedikit masa berbanding dua pemain lain, kehadirannya pada masa depan dilihat mampu memperkukuh bahagian tengah pasukan kebangsaan dengan kreativiti dan kawalan bola yang baik. Nacho dikenali sebagai pemain tengah yang rajin bekerja, memiliki visi permainan luas serta kebolehan mengawal tempur perlawanan. Sekiranya beliau sah mewakili Malaysia, kombinasi antara tenaga tempatan dan pemain naturalisasi di bahagian tengah dijangka memberikan keseimbangan dari segi bertahan dan menyerang. Langkah naturalisasi ini dibuat berlandaskan peraturan FIFA yang membenarkan pemain mewakili sesebuah negara selepas memenuhi tempoh pemastautinan tertentu. Dalam konteks ini, pemain-pemain berkenaan telah beraksi dan menetap di Malaysia untuk tempoh yang mencukupi, sekaligus membuka laluan kepada proses dokumentasi dan kelulusan rasmi. Pendekatan ini bukanlah sesuatu yang baharu dalam dunia bola sepak moden. Banyak negara menggunakan saluran naturalisasi bagi mempercepatkan proses pengukuhan skuad kebangsaan, khususnya apabila mahu meningkatkan daya saing di kejohanan besar.
Malaysia dilihat tidak mahu ketinggalan dalam arus perkembangan tersebut. Fokus utama sudah tentu tertumpu kepada kempen kelayakan AFC Asian Cup 2027 yang menjadi sasaran penting buat Harimau Malaya. Dengan persaingan yang semakin sengit di rantau Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, kehadiran pemain berkualiti tinggi amat diperlukan bagi memastikan Malaysia tidak sekadar menjadi pelengkap jadual. Perlawanan menentang Vietnam misalnya sering dianggap sebagai ujian sebenar kemampuan pasukan negara. Dalam beberapa pertemuan terdahulu, Malaysia berdepan cabaran besar untuk menewaskan lawan tradisi tersebut. Justeru, tambahan pemain berpengalaman dan berkualiti diharap mampu mengubah corak serta keputusan perlawanan akan datang. Walau bagaimanapun, isu naturalisasi sentiasa mengundang perdebatan dalam kalangan penyokong. Ada yang melihatnya sebagai jalan pintas, manakala sebahagian lain menganggapnya sebagai strategi realistik demi kemajuan bola sepak negara. Apapun pandangan yang timbul, matlamat utamanya tetap sama, iaitu memperkukuh pasukan kebangsaan. Dari sudut teknikal, kehadiran Bergson bakal memberikan lebih banyak pilihan kepada jurulatih di bahagian serangan. Gelaifoco pula boleh membentuk gandingan mantap di benteng pertahanan, manakala Necho berpotensi menjadi arkitek permainan di tengah padang. Gabungan ini jika menjadi kenyataan mampu meningkatkan tahap kompetitif skuad negara secara menyeluruh. Selain aspek teknikal, kehadiran pemain naturalisasi juga boleh memberi kesan positif dari segi mentaliti profesional dan budaya latihan. Pemain yang pernah beraksi di luar negara biasanya membawa bersama pengalaman, disiplin dan standard latihan yang tinggi, sekaligus mempengaruhi rakan sepasukan tempatan untuk meningkatkan tahap permainan masing-masing. Secara keseluruhannya, proses naturalisasi Bergson da Silva, Giancarlo Gelaifoco dan Necho Mendes menandakan fasa baharu dalam pembangunan bola sepak Malaysia. Jika segala urusan berjalan lancar, penyokong Harimau Malaya pastinya berharap langkah ini menjadi titik tolak kepada era kebangkitan pasukan kebangsaan di pentas Asia.